Okey, Assalamualaikum guys. Di depan Projek Solo, ini adalah sebuah skuter yang baru sahaja dilancarkan, iaitu W-Moto Island, berkapasiti enjin 150cc dengan 15 horsepower dan 14.7 Nm of torque guys. Jom kita tengok sedikit dia punya ciri-ciri apa yang dia bagi pada jentera ni. Kalau kita tengok, dia datang dengan ABS dui saluran depan dan belakang. Okey, kita tengok sedikit dia punya meter dia sedikit guys. Yang ni panel meter dia, LCD meter. Tangki 9 liter guys. Okey, ni tempat duduk dia. Oh, nampak kemas, nampak style sikit, tak lembut tak keras. Okey, kita try buka seat dia tengok. Okey, okey dah. Okey, ni bawah seat dia, sederhana besar. Yang ni minyak dia kat sini guys. Minyak dia dekat bawah seat ni. Ni berapa liter minyak? Okey, 9 liter. 9 liter 9 liter. Okey, rasanya minyak dia. sebiji helmet lepas. Okey, kita tengok sedikit bahagian belakang, lampu belakang dia macam ni guys. Okey, di bahagian belakang kita tengok exhaust dia sikit macam ni. Saiz tayar 13 kat belakang. Aku rasa depan mungkin besar sedikit lah. Di bahagian depan saiz 14. Okey, kau rasa macam mana guys? Smart tak smart? Harga dia guys, aku rasa cukup mampu milik untuk korang. Dia datang dengan harga 6,688. Tengok guys, 6,688. Skuter berkapasiti enjin 150cc. Lampu depan dia macam tu. DRL dia tengok, sub. Okey guys, itu saja perkongsian. Semoga video ini bermanfaat. Dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel Projek Solo, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa follow, like, comment and share guys. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.